Oh, aku baru tahu ni. Kira Yes. daripada refinance tu boleh dapat cashback balik. Betul, dapat cashback lah. Bukan dapat cashback lah. Ha. So itu sebab tu ramai orang tak tahu. Sebab tahu aku Okey. Sebab tu jangan dengar orang bodoh bagi pendapat pasal rumah. Kau tanyalah orang buat mortgage. Kena tanya orang. Ni adalah peluang yang aku ada untuk tanya orang yang betul. Tak adalah betul. Tapi aku buat benda tu lah. Yes, masa aku. orang yang experience lah. Bukan macam aku. orang dengar orang ke, orang cerita atas cerita Bocah ke. tengah beli rumah. Bapak dia lah. Sorry Okey, bukan aku okey. marah lah. Cuma aku cakap benda ni lah. Kita nak cerita benda yang orang cakap, benda yang orang tak tahu dan boleh buat. Alternatif macam mana kau nak selamat dalam tempoh 20 tahun hidup kau. Faham. Sekarang rumah kau dah refinance rumah kau tak salah. Contohlah, kau ada masalah, anak kau dah besar. Okey. Kalau kau tak nak kau sayang rumah tu daripada jual, kau kena ingat market untuk jual rumah sekarang subsale sangat susah. Ya. Kalau tak ada cashback. Okey. Faham? Kalau nak beli saja, sebab aku ada jual rumah yang tak ada cashback juga. So memang agak susah lah. Tepu lah benda tu. Bukanlah tepu, tapi nak jumpa the right person tu susah. Faham. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang, aku tak nak bahas pasal ekonomi. Politik Aku dah risau. Cukai apa semua. Tak perlu cerita pasal tu. Tapi orang tahu kita boleh bersetuju, majoriti boleh bersetuju yang kita ada masalah kewangan. Betul.